Pagi-pagi makan keropok, jom buat sambal ayam gepuk. Mula-mula sekali, korang rebuskan cili padi dan bawang putih hingga mendidih. Sementara tunggu air tu mendidih, korang boleh bakar korang punya kacang. Lepas tu, korang tumbuklah kacang tu sampai hancur dan tambahkan sedikit minyak bijan pada kacang tu. By the way, kepada korang yang dah fed up sebab selalu kena kutuk sebab kulit berjerawat, korang boleh try sabun arang awet bunga ni. Sabun ni diformulasi dengan arang aktif dan tea tree essential oil, dapat membantu mengurangkan masalah kulit korang yang berjerawat tu. Korang boleh dapatkan sabun ni dekat Shopee ni officials. Bila korang punya air tadi dah mendidih, korang boleh toastkan cili dan bawang putih dan boleh start untuk tumbuk bawang dan cili tu. Lepas tu korang boleh masukkan cili dengan bawang tu dalam kuali dengan sedikit minyak dan korang boleh tambahkan serbuk ayam dan juga garam. Dan korang masaklah cili dengan bawang tu selama seminit. Lepas tu korang boleh angkat dan campurkan dengan kacang yang korang dah tumbuk tadi. Tu je. Selamat mencuba.